Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Aida Amira Saad dalam lensa @TV Rela. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, menyertai program Kejut Sahur Rela Madani di Kampung Kemunting, Karangan, Kedah. Seramai 40 anggota dan pegawai rela daerah Kulim, termasuk Ketua Pengarah Rela yang berbahagia, Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli dan Pengarah Rela Negeri Kedah mengambil bahagian bermula jam 3 pagi di Pejabat Penghulu Kampung, Karangan. Yang berhormat Menteri turut meluangkan masa menyantuni anggota rela dan penduduk kampung untuk menyediakan hidangan sahur di Pejabat Penghulu Kampung serta menyampaikan sumbangan bakul makanan ketika singgah ke rumah penduduk semasa program Kejut Sahur Rela Madani. Kehadiran Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri secara langsung mengeratkan hubungan antara rela dan komuniti setempat. Pada sebelah petang pula, Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menghadiri Majlis Penerapan Nilai-Nilai Murni Anjuran Jabatan Sukarelawan Malaysia di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Desa Aman, Padang Serai, Kedah. Turut diadakan semasa majlis ini penyampaian sumbangan kepada asnaf dan anggota rela, penyerahan rela petrol kit kepada wakil rela daerah di negeri Kedah dan penyampaian duit raya kepada kanak-kanak. Majlis yang diadakan bersempena bulan Ramadan ini bertujuan mengeratkan hubungan rela dengan masyarakat. Hadir sama Ketua Pengarah Rela yang berbahagia, Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Pegawai Kanan Kementerian Dalam Negeri, agensi berkaitan, HK Masjid serta penduduk sekitar. Mesyuarat pengurusan tertinggi khas rela telah dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri. Ketibaan beliau telah disambut Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela dan Ahli Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Rela. Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dalam ucapannya berharap rela menggunakan pendekatan gaya baru melalui teknologi AI dan seterusnya akan dapat menambah baik perkhidmatan kepada masyarakat selaras dengan aspirasi KDN dan Kerajaan Madani. Beliau turut meneliti perbentangan berkenaan pengoperasian dan pembangunan pasukan, perkembangan dan kemajuan latihan untuk pegawai dan anggota, sistem rela dan juga perbentangan oleh Ketua Pengarah Rela. Selepas mesyuarat MPT khas rela, Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, diiringi oleh Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela dan Pengurusan Tertinggi Rela, menyertai program arihan bubur lambuk yang telah disediakan oleh pegawai dan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia di Kompleks Setia Perkasa. Bubur lambuk tersebut telah disediakan secara gotong royong merupakan acara tradisi tahunan bertujuan untuk merapatkan ukhuwah di kalangan warga rela, KDN dan warga kerja di Kompleks Setia Perkasa 8. Ketua Pengarah Rela Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli mengadakan kunjungan hormat ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada 3 Mac 2025 dan ke Jabatan Penjara Malaysia pada 4 Mac 2025 bagi membincangkan kerjasama strategik antara rela dan Agensi Keselamatan Negara. Semasa kunjungan ini, antara yang telah dibincangkan adalah kerjasama strategik di dalam aspek operasi, latihan dan khidmat bakti melibatkan rela dengan kedua-dua agensi tersebut. Yang Berbahagia Ketua Pengarah Rela bersama delegasi telah disambut oleh Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Datuk Haji Muhammad Rosli Abdullah dan Komisioner Jeneral Penjara Datuk Haji Abdul Aziz Abdul Razak bersama pegawai kanan agensi masing-masing. Rela Malaysia telah mengadakan majlis penyampaian sijil penghargaan bagi mengiktiraf anggota rela yang membantu Jabatan Penjara Malaysia ketika insiden cubaan prospek melarikan diri di penjara satelit Beranang Selangor baru-baru ini. Penyampaian sijil penghargaan tersebut telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah Rela Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli. Semasa ucapannya, beliau berharap keberanian anggota rela tersebut akan menjadi inspirasi kepada semua warga rela. Ketua Pengarah Rela Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli menziarahi keluarga Allahyarham Osman Aziz Awang, anggota rela daerah Seremban yang meninggal dunia akibat serangan strok ketika bertugas baru-baru ini.
Kunjungan Ihsan Madani ini adalah sebagai tanda penghargaan kepada Allahyarham dan sokongan kepada keluarga yang ditinggalkan. Turut hadir pengarah rela Negeri Sembilan serta anggota rela daerah Seremban. Ketua Pengarah Rela yang berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli mengadakan lawatan kerja ke Pejabat Rela Daerah Kuala Muda Kedah pada 9 Mac 2025 serta beberapa lokasi di Negeri Perak pada 7 Mac 2025 bagi meninjau operasi dan penugasan anggota rela. Lawatan ini telah melibatkan pemantauan kerja pegawai serta tinjauan ke permis penugasan tetap seperti Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah di Kuala Muda. Manakala di Perak yang berbahagia Ketua Pengarah Rela telah mengadakan lawatan kerja ke Pejabat Rela Daerah Batu Gajah, Pejabat Rela Perak Tengah dan Akademik Bomba Wilayah Utara Terengganu. Sesi taklimat serta perbincangan mengenai cadangan penambahbaikan turut diadakan bagi meningkatkan kecekapan pengoperasian rela. Semasa lawatan kerja tersebut, yang berbahagia Ketua Pengarah Rela telah diiringi oleh Pengarah Rela Negeri dan pegawai rela daerah. Sepanjang bulan Ramadan ini, yang berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela telah menghadiri program penerapan nilai-nilai murni, anjuran KDN dan agensi di bawahnya yang disempurnakan oleh Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kementerian Dalam Negeri dan agensi telah mengadakan program penerapan nilai-nilai murni iaitu bersahur ataupun iftar melibatkan penyertaan warga KDN dengan rakyat. Antara agensi yang telah mengadakan program iftar dan bersahur di beberapa lokasi di Kedah adalah Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Penjara Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Ketua Pengarah Rela turut hadir ke iftar bersama dengan media anjuran Unit Komunikasi Korporat KDN di Putrajaya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Pulau Indah Selangor serta program bersahur anjuran Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia di KLIA. Sementara itu, pada 7 Mac 2025, yang berbahagia Ketua Pengarah Rela telah menghadiri iftar anjuran Rela Negeri Perak yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri. Program Kejut Sahur Rela Madani adalah satu inisiatif baru Jabatan Sukarelawan Malaysia hasil cetusan idea oleh Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela bermula sejak malam pertama Ramadan. Pelaksanaan program Kejut Sahur Rela Madani ini bertujuan untuk menghidupkan suasana Ramadan kali ini dan membantu masyarakat menunaikan ibadah dengan lebih lancar. Sehingga 15 Mac 2025, sebanyak 1,249 lokasi kejut sahur yang melibatkan 1,676 anggota rela telah direkodkan di seluruh negara. Program kejut sahur ini bukan sahaja sebagai salah satu program semata-mata, tetapi juga bermatlamat untuk mewujudkan rasa selamat dalam kalangan komuniti setempat dan juga rakyat. Bagi memperkukuh kerjasama strategik di antara rela dengan jabatan lain, Pengarah Rela Negeri telah mengadakan kunjungan hormat dengan jabatan dan agensi berkaitan. Kunjungan hormat ini diharapkan akan mengukuhkan lagi jaringan kerjasama di antara kedua-dua jabatan dan seterusnya perluasan perkhidmatan rela dapat dilakukan dan diperkukuhkan lagi. Saksikan rangkuman dari Rela Negeri yang telah mengadakan kunjungan hormat ke jabatan dan agensi lain. Ramadan tahun ini diraikan oleh Jabatan Sukarelawan Malaysia dan Pusat Latihan Rela di seluruh Malaysia dengan menganjurkan berbagai-bagai program antaranya tadarus Al-Quran, ceramah agama, aktiviti sumbangan bubur lambuk, iftar dan bersahur, siarah kebajikan dan sebagainya lagi. Saksikan rangkuman aktiviti yang dilaksanakan oleh rela di seluruh Malaysia. Berikut adalah rangkuman peristiwa berkenaan Rela Malaysia sepanjang 1 sehingga 15 Mac 2025. Kunjungan Muhibah Bank Rakyat Persib 15 Putrajaya ke Jabatan Sukarelawan Malaysia.
Bahagian Pembangunan Pasukan Jabatan Sukarelawan Malaysia mengadakan kunjungan hormat ke Kementerian Pendidikan Malaysia. Warga IPRM, Rela Negeri Selangor dan Rela Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah menghadiri program Erat Ramadan 2025. Kaki tangan Ibu Pejabat Rela menghadiri program penerapan nilai-nilai murni dan penghayatan integriti 2025 di Auditorium Setia Perkasa 8. Lensa at TV Rela berakhir di sini. Ikuti media sosial rasmi Rela Malaysia untuk perkembangan Rela yang terkini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.